Ni bangunan lama lah ni. Dia terus ke Tasik sana. Ni bangunan lama dengan belah hujung sana tu. Itu je lah lagi yang tinggal. Ni batu depan tu alah kono sikit. Bangunan lama dia. Pasar ni biasalah. Mentari ramai lah orang. Besar Tanah Merah. Ni tempat legend jugalah. Pasar besar ni. Zaman saya kecil-kecil tu bandar ni tak ada lah besar macam ni. Bangunan lama kebanyakannya dekat itulah, dekat pasar ni lah yang ada. Ni pasar besar Tanah Merah. Kita tak masuk lagi lah. Ada orang dah buka dah kedai. Kita tak masuk lah. Kita tua sikit ya kat sini. Bangunan lama rasa depan pasar ni ada, tapi banyakkannya dah tukar. Barulah tu bangunan lama masih ada lagi je. Mana tu kita tua sikit lah, kita nyeberang, kita tengok mana tinggalan bangunan lama. Ada kayu lagi lah di bandar Tanah Merah, tapi kebanyakannya dah tukar ke batu lah, tinggal tu sikit lagi depan. Ni pasar besar pun dah berubah wajah. Bentuk masih bentuk lama lah, tapi di dalam bukan lama lagi, bentuk baru sudah. Yang ada tu ujung sana dekat ada tulis Toshiba tu. Lepas tu sini sikit bangunan lama sebelah ni lah, atas ni. Ni kedai lama lah yang ada kat Tanah Merah semua kan. Yang depan pasar ni. Ni bangunan lama lah ni. Dia terus ke Tasik sana. Ni bangunan lama dengan belah hujung sana tu. Itu je lah lagi yang tinggal. Ni batu depan tu alah kono sikit. Bangunan lama dia. Pasar ni biasalah. Mentari ramai lah orang. Dia sampai ke sebelah ni Nunu dia Tasik. Bangunan lama dia ni ya. Ada kedai lama. Di sebelah ni ada lagi kedai kayu boleh tu. Kedai minum ni dulu brand lain, ini brand baru lah. Ni lagi. Ni bangunan baru dah. Kedai kayu ada lagi. Ni lah tinggal lah. Kita sampai di sini dululah ya. Dengan itu, assalamualaikum dan bye bye.